Mungkin ada yang keliru nak pilih 10 dinar satu keping ataupun 10 gram gold bar ini. Nak tahu jawapan apa item emas yang terbaik untuk anda? Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, share dan save video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Di tangan saya ada 10 gram emas. Emas ini adalah gold bar keluaran Public Gold edisi bunga emas. Dan ini adalah 10 dinar yang mana motifnya adalah motif Islamik. Dan sebenarnya 10 dinar ni bukanlah 10 gram. 1 dinar bersamaan 4.25 gram. Jadi 10 dinar bersamaan 42.5 gram. Dinar berbentuk bulat, manakala gold bar berbentuk petak. Jadi perbezaannya hanyalah pada berat sahaja, bukan pada ketulinannya. Ketulinan emas gold bar dan dinar ini adalah 999.9 ataupun 99.9%. Jadi, tiada masalah untuk pilih yang mana satu. Yang penting beratnya sesuai dengan tujuan simpanan anda. 10 dinar ini sebenarnya anda boleh jadikan sebagai dana untuk pergi haji. Manakala gold bar 10 gram ini anda boleh jadikan sebagai tabungan kecemasan anda untuk 1 bulan gaji. 10 gram kini nilainya sekitar RM6,000, manakala 10 dinar ini sekarang nilainya sekitar RM25,000. Jadi untuk anda mulakan simpanan emas, anda boleh bermula dengan menabung serendah 10% daripada gaji anda ataupun 1 bulan 1 gram di akaun emas CAP Public Gold. Dah bersedia untuk mulakan simpanan emas dan ingin memiliki gold bar dan dinar di tangan, boleh isi form yang saya sediakan dekat bawah ini atau anda boleh rujuk pin video di profil saya cara daftar akaun emas Public Gold secara percuma dan kemudian saya akan bimbing dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.